Sekarang ni saya tengah buat promo Keluang Man. So banyak lagi promo akan datang. So kita orang tengah prepare konten-konten, aktiviti-aktiviti untuk rakyat Malaysia. Bila I tengok trailer, it's very nice and I'm super excited. Kita orang shoot selama 9 bulan penuh dengan cabaran, bukan senang. Lagi-lagi bila nak pakai suit Keluang Man tu. So far Alhamdulillah lah kita orang sampai ke sini. Jadi kita orang tak sabar nak tunjuk dekat semua apa yang kita orang dah buat untuk korang. 5 bulan training, martial art training semua, dan selepas tu kita masuk acting classes and then shoot. Datuk Remy, Datuk Rosham, mereka adalah senior saya. Mereka ni tak lokek nak berkongsi ilmu dan mereka terima saya bukan sebagai pelakon saja tapi sebagai adik mereka. Cast semua was very nice. Keluang Man ni adalah bersama-sama dengan tim Keluang Man daripada semua department, daripada director ke pelakon-pelakon, kepada kru, kepada producer, social. That people will come and enjoy the movie like kita enjoy. Filem Keluang Man ni dapat menambat hati rakyat Malaysia dan insya-Allah kalau rezeki di sebelah kita, saya berharap filem ni akan terbang di luar Malaysia. Jangan lupa saksikan filem Keluang Man yang akan berada di Pawagam pada 29 Mei 2025. Aku Borhan. Aku Keluang Man. Kalau kita tangkap Keluang Man, orang awam akan keji kita. Dia bagai seorang pahlawan yang jadi pembela pada yang tiada upaya. Itu bukan cerita Batman ke? Ni cerita lain dah.